Untuk puasa hari ke-9, saya nak share dengan korang resepi kuih favourite saya. Kuih apam Solo. Dalam dia inti kacang merah. Saya memang suka kuih ni. Kalau korang perasan banyak kali dah saya share. Okey, jom tengok saya buat. Mula-mula ambil 3 cawan tepung gandum, 1 cawan tepung beras, 3/4 cawan gula, 1/4 cawan minyak masak, 1 paket yeast. Yang ni wajib, kalau tak jadilah kuih apam. Sedikit garam, and last sekali 2,5 cawan air. Gaul rata dulu semua bahan-bahan ni sampailah dia dah smooth macam ni. Boleh peram adunan selama 30 minit. Sementara kita peram adunan tu, ambil inti kacang merah. Yang ni saya beli dekat kedai bakery je. Bulat-bulatkan siap-siap, and then ketepikan dulu. Next, kita sapu minyak pada acuan. Lepas 30 minit adunan dah naik, boleh kacau-kacau sikit untuk keluarkan angin. Dan bahagikan dough kepada 3 bahagian. Letak pewarna yang korang suka. Lepas tu sendukkan adunan ke dalam acuan. Letak dalam satu sudu besar je. Lepas tu letak inti kacang merah, and last sekali baru letak lagi adunan sampai penuh. Dah siap tu boleh kukus kuih ni. Guna api perlahan selama 15 minit. Kuih ni tak perlu tunggu sejuk. Lepas angkat tu boleh terus keluarkan dari acuan, sebab kita nak kukus kuih lain pula kan. Kuih ni cantik dan sedap. Makan panas-panas ni waktu buka puasa sampai ke sahur still kebu. So mak-mak boleh cuba resepi ni nanti tau. Jangan lupa guna